Tahun ni raya tak sama. Tiada lagi kilat dia, tiada lagi suara dia. Rumah ni sunyi. Assalamualaikum, Cik Nak. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Isi kuih raya ke? Esok. Okeylah. Ni aku dah bawa daging hitam untuk kos keluarga. Nanti makanlah berbuka nanti. Dah susah esok. Tak susah lah. Aku masak lebih. Okeylah, aku balik dulu tau. Kau gentong ayam aku kat rumah tu, ya? Assalamualaikum. Salam. Hei, Cik Som kau ni. Susah je. Tu mangkuk tingkat dekat dapur tu babak lambak. Lama lagi ke? Cepatlah jom main bunga api. Pakcik, sabarlah dulu. Kau orang tengah terawih tu. Apa kata tolong mak pergi beli santan? Tinggal satu je santan. Bila mak, asal orang nak main je, mak nak suruh buat itu, buat ini. Mak tahu kan Acik nak main bunga api? Susahlah macam ni. Oi, biadab ni kau cakap dengan mak macam tu. Kau dah lah apa pun tak tolong. Tahunya main handphone je. Tolonglah apa-apa pun. Dah lah, apa yang Acik buat semua tak kena. Apa bising-bising ni? Aduh, apa pak? Tahu dah. Tengoklah. Dah lah mak. Tak pedulilah. Si Acik tu. Jalong pergi beli santan. Along selalu seronok bila dia dengan adik-adik dia. Tapi kami tak pernah sangka tahun lepas adalah raya terakhir dia dengan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mak, selamat raya. Maaf salah silap Abah, selamat raya. Maaf salah silap Raya raya tak. Selamat Hari Raya, Mak. Selamat Raya. Aki minta maaf ya. Mak maafkan. Mak, selamat Hari Raya, Mak. Ampunkan salah silap Akak. Abah, selamat Hari Raya, Abah. Cik. Assalamualaikum. Cik Nak. Datang dah makcik peti ni. Ya Allah. Cik Nak. Assalamualaikum. Lah. Senyap je subuh ni. Sorang-sorang muka cepet je. Buat soal raya ke? Salam-salam dulu. Hari raya ni ibu kena happy.
Mak, Abah, adik-adik, Alung sayang sangat dengan. Tapi ajal maut dekat tangan Allah. Kalaulah satu hari nanti Alung dah tak ada, tolonglah, jangan sedih lama-lama. Yalah, raya kan adalah masa untuk kita kenal kasih dan saling bermaaf-maafan, bukan untuk kita meratap. Sayang semua. Alung. Maafkan Acik, Abah. Maafkan Acik. Jangan nangis kan. Kalau mesti selalu nak tengok kita happy dekat sini kan. Betul. Kita doakan untuk Alung kan. Lah, sebab pula aku tengok korang ni. Salam rayanya dah. Meh, sini aku ambilkan gambar korang ramai-ramai. Masuk. Yang kau nak cerita lagi masuk. Okey. Ready. 1, 2, senyum. Walaupun Anu dah tak ada, kasih dia tetap ada selama di hati kami.